dengan ayat. Kemudian dilanjutkan sebahagian daripada hadis yang menunjuki kelebihan ilmu itu ke Nabi alaihi salatu wasalam. Para ulama itu waris para nabi. Yang ketum pusaka dinamakan harta daripada nabi adalah ilmu. Dan ke Nabi alaihi salatu wasalam bermula yang paling afdal manusia urang beriman yang ilmu yang jika diperlu orang kepadanya memberi manfaat ia, dan jika orang tidak perlu kepadanya terkaya dirinya. Yang kelebihan ilmu yang tanya tentu na urang perle tak perlu hana tak mai gero jadi hana rugo. Nah hana rugo menyegutang silkan dengan urang mekat yang kemudiannya lagi urung kat lagu pula nak lagu ubah ya ilmu lain kumpun dua orang dia tak meka hana lagu bayar apa menyo jumat tak pula nak jid tahu yang ke perbandingan dia ilmu agama ibarat emas ini tija ilahi nafa'a. Jika ada orang yang memerlukan diajari beri manfaat ke orangnya. Wa nisdu'niyaan, orang tidak perlu aghna nafsa, terkaya untuk dirinya diamalkan ilmu, kena sia-sia.